keuntungan dalam menyimpan emas bukan sekadar buy low and sell high saja. Keuntungan dalam menyimpan emas sebenarnya berapa banyak kita boleh simpan emas, berapa grade emas kita boleh simpan setiap masa. Hari ni tuan-puan, kalau kita ada lebihan duit, biasanya kita buat apa? Dalam pesan mentor saya, ada lebihan duit, contohnya ada 100, kita tabung atau buat simpanan RM100. Kalau kita ada lebihan RM1,000, kita tabung atau buat simpanan RM1,000 tu. Kalau kita ada lebihan RM5,000, kita tabung atau buat simpanan RM5,000 tu. So, berapa saja lebihan duit yang kita ada, kita ubah kepada bentuk simpanan. Satu saja masalah tuan-puan, kalau kita tak ubah simpanan kita tu kepada bentuk yang boleh kekal lama. Contohnya, kalau kita biarkan sahaja lebihan duit kita tu dalam bentuk tunai, dalam bank, dalam SB dan sebagainya, sudah pastinya lama kelamaan kita akan belanjakan lebihan duit kita tu untuk kita beli benda yang kehendak kita. Jadi untuk selamatkan lebihan duit kita dalam bank, kita kena ubah kepada bentuk aset yang boleh bertahan lama. Kita kena bekukan kepada bentuk aset emas. Bila tuan-puan dah bekukan lebihan duit tuan-puan tu, dah jadikan sebagai simpanan emas, sudah pastinya dia akan lebih kekal lama sebab emosi kita lebih stabil bila kita ubah simpanan kita kepada bentuk emas berbanding kita biarkan sahaja dalam bentuk tunai dalam bank. Sebab duit ni selagi ada di dalam bank, selagi ada di tangan, emosi kita sangat tak stabil sebab kita pasti akan cari jalan untuk membelanjakannya, untuk beli benda barang-barang yang kita suka walaupun kita tidak memerlukannya. Jadi, kalau ada lebihan duit, ubah kepada bentuk emas, kepada aset yang lebih bertahan lama. So, kalau nak tahu info berkenaan dengan emas dan kewangan, boleh follow saya. Dan kalau nak mulakan simpanan emas pun, boleh klik link di bio saya. Semoga bermanfaat.